Nak masuk enjin kat Lajak. Aku nak cari lagi satu basikal Lajak. Siapa-siapa yang nak jual, body candy ke, VIP ke. Tio, kau rasa kita nak masuk enjin kat basikal ni terus ke nak beli basikal Lajak lain lah? Masuk enjin lah Mi. Kat basikal ni terus? Masuk ke? Nak beli lagi satu Lajak ah. Baru-baru ni ramai budak-budak komen cakap, bang, takkan basikal tu sampai situ je episod dia kan? Ada yang request untuk aku masuk enjin. So aku rasa aku nak terima cabaran korang. Aku akan pasang enjin dekat basikal Lajak ni kalau follower aku cecah 1 juta. Ini tak kari punya janji. Okay. Tapi yang tu cerita nanti. Follower 1 juta baru aku buat. Yang kali ni aku nak tukar disk basikal Lajak aku ni. Belakang pun memang belum pasang disk lagi. Yang depan tu aku dah tak nak pakai lagi dah disk tie look tu. Nak pakai disk terbaru daripada PPR Racing yang R3 series ni. Yang belah depan ni disk 245mm. Yang ni disk floating tau. Tulang ikan punya design. Dia matching set tulang ikan juga. Yang ni 200mm PPR Racing punya. Kali ni aku nak tukar sport rim lah basikal Lajak aku ni setup baru. Aku nak pakai 3 batang tebuk okey ke? Tu kau komen sikit okey ke tak 3 batang tebuk tu? Sebab aku ingat disk yang baru ni aku nak pakai dekat setup baru punya rim. Kalau on, aku dengan Tio pergi cari terus. Yang ni janji tak sidai. Komen ramai cakap on, kita on terus. Mantap weh.